لو أنت سعيد صافي يديك لو أنت سعيد صافي يديك لو أنت سعيد وقلبك مسرور لو أنت سعيد صافي يديك. Kenapa suara kau macam cicak? Sejak bila kau kena kepek kat pintu cicak? Astaghfirullah. Lau. Oh gitu. Lau. Okey, sama dek. Sofia dia. Saya cakap lama, Sasa. Sabar dulu, dia tak tahu apa lagi, baca dulu. Terus. لو أنت سعيد صافي يديك لو أنت سعيد صافي يديك لو أنت سعيد وقلبك مسرور لو أنت سعيد صافي يديك لو أنت سعيد افعل كذا لو أنت سعيد افعل كذا لو أنت سعيد وقلبك مسرور لو أنت سعيد افعل كذا لو أنت سعيد ادخل الأوضاع لو أنت سعيد ادخل الأوضاع لو أنت سعيد وقلبك مسرور لو أنت سعيد ادخل الأوضاع لو أنت سعيد افعل كلا لو أنت سعيد افعل كلا لو أنت سعيد وقلبك مسرور لو أنت سعيد افعل كلا Katalah dulu, dia tak tahu lagi nak katakan Nano. Nano dulu. Bukan ikut. Nano dulu. Nano. Nak kena teh dulu ni. Nano Mumtaz Nano Mumtaz Orang puan tepuk dengan laki sini. Mana? Sekali lagi Nano pula. Nano satu dua. Nano Mumtaz Nano Mumtaz اللغة العربية اللغة العربية ممتازة اللغة العربية Budak demi tu duduk. Dia tinggal segan sana. Baik. Ada demi dia mau kereta di balik sini. Baik. Cepat. Awak rasa ni kata berapa? Satu. Sebab tu saya marah dia. Saya dekat Naim Nirvana, saya kena harimau sebab dia semua perempuan. Bertidak di lembek macam tu. Tapi saya tengok sekolah ni terbalik. Lelaki yang slow, perempuan yang kuat. Kalau saya tak saya tak boleh cakap, ya Nurin, buat basi. No! Faham tidak? Sebab tak boleh. Kalau belajar bahasa Arab, sebab tu macam mana kita nak berprogram 6 jam. Kami 2 hari 1 malam di Gua Musa. Ada 3 hari 2 malam. Kita sampai 4 je. So kalau belajar tadi saya kena jekah anak saya dulu. Baru dia jekah awak. Sebab dia jekah awak dengar. Sebab saya jekah dia kalau tak dengar. Tak? Sebab ini kali pertama Nurin sebenarnya hadir ke program Mukhayam. Ya? Untuk Kak Basirah dia tak bersihat hari ni. Dia dah kali ketiga. Nurin dah kali kedua kan? Sekolah dulu. Belum. Kak Bahira dah kali ketiga. Kami berdua dah 30 kali lebih dah. Jadi untuk Nurin kali pertama sebab tak tengok dia baru berlatih nak kereta tadi. Boleh lah ya, boleh lah. Boleh ya? Sorry lah kalau dia garang sebab kalau dia tak garang saya ke barang dulu. Okey, terus. Cepat.
لو أنت سعيد صافي يدين لو أنت سعيد صافي يدين لو أنت سعيد وقلبك مسرور لو أنت سعيد صافي يدين لو أنت سعيد افعل كذا لو أنت سعيد افعل كذا لو أنت سعيد وقلبك مسرور لو أنت سعيد افعل كذا لو أنت سعيد اترك الأرض لو أنت سعيد اترك الأرض لو أنت سعيد وقلبك مسرور لو أنت سعيد اترك الأرض لو أنت سعيد افعل كلا لو أنت سعيد افعل كلا لو أنت سعيد وقلبك مسرور لو أنت سعيد افعل كلا Nahnu Mumtaz. Lagi sekali. Rat, Nahnu. Dengar kasih. Nahnu Mumtaz Mumtaz Nahnu Mumtaz Mumtaz Cuba kata sekali. Nahnu, 1, 2, 3. Terus Al-Lughatul Arabiyah. اللغة العربية اللغة العربية Dia tak gerak lagi. Ya. Sebab tu kenapa saya sini turun kepada Fesi Kenkom turun kepada Fesi, baru Fesi turun kepada anak-anak. Faham? Kalau saya nak semua, pendek kata tak ada nak mengajar lepas ni Pak je. Boleh? Okey, insya-Allah. Bismillah. Boleh satu lagi? Boleh. Sekali lagi suruh dia buat sendiri. Okey, suruh dia buat. Suruh dia buat. Okey, sekarang kamu semua buat sama-sama saya. Saya awak dengan saya. Antum buat sekali dengan Antum buat sekali dengan anak kan? Sebut sekali. 1, 2, 3. Lau anta sa'idun safiyadan Lau anta sa'idun safiyadan Lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun Lau anta sa'idun safiyadan Lau anta sa'idu if'al kaza Lau anta sa'idu if'al kaza Lau anta sa'idu wa qalbuka masrurun Lau anta sa'idu if'al kaza Lau anta sa'idu dulkil Allah Lau anta sa'idu dulkil Allah Lau anta sa'idu wa qalbuka masrurun Lau anta sa'idu if'al kullah Buat. Lau anta sa'idu if'al kullah Lau anta sa'idu qalbuka masrurun Lau anta sa'idu if'al kullah Nahnu. Al-Lughatul Arabiyah Kita jaga bila ketua slow, anak buah automatik akan slow. Faham? Sebab tu saya simpan keluarga saya masa masih panjang. Nah, okey, boleh lagi satu lagi. Una nafas, satu lagi. Una nafra.